Akhirnya binaan Kaabah siap dibina. Ia berbentuk 4 segi yang mempunyai ketinggian 15 meter dan panjangnya antara Hajar Aswad dan bahagian yang bertentangan dengannya sebanyak 10 meter. Hajar Aswad diletakkan pada 150 meter dari tanah. Itu lebih kurang ketinggian dia. Panjang antara pintu Kaabah sehingga bahagian yang bertentangan dengannya, yakni balik sana, adalah 12 meter dan pintunya berada pada ketinggian 2 meter daripada tanah. Itu pintu Kaabah. Nanti kita sembang Syazarwan kejap lagi. Baik, 4 segi. Rukun Hajar Aswad, pi ke depan. Rukun yang pertama, yang kedua, rukun Iraqi. Kenapa dipanggil rukun Iraqi? Menghadap ke arah Iraq. Kemudian kona pusing, selepas hijir, satu lagi segi, rukun Syami, menghadap ke arah Syam, Jordan, Lebanon, Palestin dan juga Suriah atau Syria. Kemudian terus rukun Yamani. Rukun Yamani itu arah selatan. Rukun Iraqi arah utara. Rukun Syam arah barat. Itulah square dia. Dan rukun Yamani ada special di situ. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengusap rukun Yamani. So kita boleh buat, tapi di luar tawaf. Jangan pegang, nanti batal pusingan tu. Kita habis tawaf, kita pusing belah serau, pergi dekat rukun Yamani, usap. Kenapa? Sebab Nabi pernah letak tangan dia di situ. Dan antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, bila kita dah kona tu, kita istilam tanpa cium. Istilam saja rukun Yamani. Kemudian kawasan antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, kawasan mustajab doa. Maka itulah doa yang paling popular. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Baca doa tu. Nabi sebut dalam hadis 70,000 malaikat berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, bersedia mengaminkan doa kita. So jangan tinggal antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Baca ayat 201 Al-Baqarah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Baca sampai habis. Malaikat menunggu mengaminkannya. Itu ada dalam hadis.